Okey, hello, Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak kongsi satu kisah yang amat merugikan. Di mana kata kisah lama wife aku ni dia ada masalah aircon. Aircon sejuk tapi dia bunyi bising geng. Lepas tu hari ni start 2-3 hari lepas dia terus tak sejuk ni. Bunyi bising. Lepas tu aircon tak sejuk. Aku tak syok benda ni dah. Memang kompresor lah. So aku belilah kompresor baru. Mahal ni. Bila dah beli baru aku buka yang lama. Bila aku buka yang lama geng, rupanya kompresor ni okey lagi. Tak ada masalah pun. Yang problem dia ni, dia punya magnetic kelas dia ni. Kelas ni, puli ni dia pecah habis ni. Pecah ni yang menyebabkan bunyi bising. Lepas tu dia tak sejuk lah sebab dia pusing yang ni saja. Dia tak tangkap pusing yang ni sekali. Kalau aku tahu aku buka dulu kat bawah. Sebab anggaran magnetic kelas ni dalam RM70 lah satu set ni. Hampa boleh buka nak tu. Lepas tu masuk yang baru, kunci balik, pasang, settle masalah. Mungkin dalam 2 kali ke 3 kali dah aku pernah buat benda ni kat kereta orang. Aku tolong dia buka ni lah, ganti dia punya magnetic kelas. Lepas tu dia pergi buh buh gas kat kedai aircon lah. Settle masalah. Tapi aku kena kereta sendiri ni. Problem juga lah. Macam mana aku boleh lupa nak buka dulu. Mungkin sebab atas sendiri jadi terburu-buru geng. Sebab tak dapat duit atas sendiri. Kalau boleh nak buka lah, nak pasang lah macam bohong ke apa kan. Kalau boleh hari ni buka, hari nak pasang balik. Sebab atas sendiri. Kalau atas orang tak apa, kita tahu dah akan masuk duit. Buat cantik macam kan. Kita lupa main macam tu lah. Atas sendiri terbengkalai, atas orang cantik. Tu dia patah ni. Tak tahu lagi sisa-sisa besi ni pergi mana habis. Sayang geng. Sayang ke duit. Aduh, kesilapan tu lah. Kita patutnya terbuka cek dulu. Tapi aku lebih terlalu meyakinkan. Lain kali merugikan. Tak apa lah. Pengajaran untuk hari ni. Sabu tak pakai helmet. Sabu dah lah, kena dah. Okey geng. Aku harap lepas ni tak ada lah siapa-siapa yang jadi macam aku lah. Banyak kali dah kena. Aku tukar itu orang yang ni, pasang balik okey. Lepas ni kalau ada bunyi bising ataupun aircon tak sejuk ke apa, kalau hampa suspek kompresor, jangan tukar kompresor geng. Hampa buka cek dulu. Takut kena macam aku ni. Okey, baik. Takat tu lah perkongsian gila babi aku hari ni. Okey.